Baik, Republik Demokratik Kongo DRC mempergiat usaha membendung wabak Ebola di wilayah Timur Ituri. Menteri Kesihatan negara itu, Dr. Samuel Roger Kamba berkata, pihak berkuasa telah bertindak pantas selepas pengesahan makmal diperoleh dengan pasukan respons dan sumber kecemasan dihantar ke lokasi terjejas. Wabak yang diisytiharkan secara rasmi pada 15 Mei itu melibatkan strain Bundi Bugio yang jarang berlaku dan menjadi kebimbangan kerana tiada vaksin diluluskan setakat ini. Pusat rawatan sedang disediakan di beberapa zon kesihatan utama termasuk di Bunia, Roampara dan Mongbalo. Kemudahan rawatan sementara seperti kemah turut dipasang bagi meningkatkan kapasiti penjagaan pesakit di kawasan terkesan. Pihak berkuasa kesihatan kini memberi tumpuan kepada mengasingkan pesakit, mengesan kontak rapat dan menghalang penularan lanjut. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Program Makanan Dunia WFP telah menghantar sekitar 5 tan bekalan kecemasan. Ini termasuk topeng muka, sarung tangan, bahan pembasmi kuman atau klorin dan peralatan pengasingan bagi melindungi petugas kesihatan dan pesakit selain menyokong operasi rawatan di lapangan. Kamba turut menggesa masyarakat agar segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala sambil menegaskan Ebola bukanlah suatu penyakit misteri. Menurutnya, kesedaran awam dilihat sebagai elemen penting dalam memastikan wabak dapat dikawal sebelum menjadi krisis kesihatan yang lebih besar.